Pernah tak sebelum tidur pasangan tiba-tiba baring senyap-senyap, lepas tu toleh perlahan sambil cakap, "Sayang, garukan belakang kejap." Benda simple je tapi ramai suka. Kenapa ya? Kenapa pasangan suka digaru belakang sebelum tidur? Bukan sebab gatal je tau. 1. Rasa tenang dan selamat. Comfort plus bonding. Sentuhan lembut kat belakang badan boleh aktifkan saraf parasimpatetik, sistem yang buat kita relax. Macam baby suka dibelai, orang dewasa pun sama. Cuma kita tak selalu cakap. Garu belakang tu signal, awak selamat, relax je. Mudah tidur lena. 2. Lepaskan hormon tenang, oksitosin. Bila kita digaru atau disentuh dengan penuh kasih sayang, otak akan lepaskan oksitosin. Hormon ni dikenali sebagai hormon peluk atau bonding hormon. Ia buat pasangan rasa lebih rapat, tenang dan emosi lebih stabil, sesuai sangat sebelum tidur. 3. Sentuhan adalah bahasa cinta, physical touch. Ramai orang yang love language dia sentuhan fizikal. Bila digaru belakang, dia rasa disayangi walaupun kita tak ucap apa-apa. Kadang garu belakang tu lebih mengena dari kata sayang. Bonus, sebab best. Titik refleksi banyak kat belakang. Bahagian belakang badan ada banyak titik saraf dan refleksi. Bila digaru, rasa macam terapi ringan. Release tension yang kita kumpul satu hari. Tak pelik kalau lepas garu, terus berdengkur. So lepas ni kalau pasangan minta digaru belakang, jangan pelik. Itu mungkin cara dia rasa tenang dan disayangi. Simple tapi penuh makna. Komen saya tim garu kalau anda pun suka digaru sebelum tidur. Dan jangan lupa follow untuk lagi banyak konten tentang hubungan dan emosi yang fun tapi real.